kolokasi tarkibu istilahi. Jom belajar kolokasi perkataan dalam bahasa Arab. Kolokasi bermaksud dua perkataan atau lebih yang digabungkan dan memberikan satu erti atau makna. Contoh kolokasi. Contoh perkataan: miklamatul azafir, pengetik kuku. Sallatul muhmalati, bakul sampah. Dihanus sya'ri, gel rambut. Fursyatul asnani, berus gigi. Ma'junul asnani, ubat gigi. Contoh ayat: saya mencuci rambut dengan shampoo. I clean my hair with shampoo. Aghsilu sya'ri bisyambu. Saya membasuh muka dengan air. I wash my face with water. Aghsilu wajhi bil ma'i. Saya membersihkan gigi dengan berus gigi. I clean my teeth with a toothbrush. Unazzifu asnani bifursatil asnani. Saya membersihkan mulut dengan sapu tangan. I clean my mouth with a handkerchief. Unazzifu fammi bil mindil. Saya mencuci tangan dengan sabun. I clean my hands with soap. Aghsilu yadi bis-sabun. Saya mengeringkan tangan dengan tuala. I dry my hands with a towel. Unashifu yadi bil minshafah. Kehidupan kita lebih indah dengan kebersihan. Hayatuna ajmalu bin nazafah. Terima kasih atas perhatian anda.